pruning. Anjing tu sebab apa dia ambil? Sebab dia cantik. Koko tu. Kopi ni nak kurang tu. Kaki tu apa kaki aslinya. Aku dah tak hari dah lah mak aku tak kurang dia. Ini memang lepas tu kan. Ada aku kurang. Bila aku balik, aku kurang lah. Tak boleh aku tinggalkan. Pak, baru anjing. Itu anak itu yang sampai ekor tu mati. Tengok mati. Tinggal dia lah, tinggal yang ujung mana. Kalau anjing tak ada, susah je. Yalah tu. Kita tak tidur kejap nanti orang datang lah. Tak tahu ada yang jadi bang. Apa tu? Banyak ni. Dalam bulan-bulan 5 ni. Nampak ada tak? Nampak ada. Salah tu. Kerja pruning. Baru dia. Baru. Alhamdulillah. Cantik ni. Kita buka macam ni. Settle lah kerja pruning. Nampak pokok sikit je. Buat nak naik kan? Buat nampak naik tu kan? Tapi juga kalau usaha. Yelah, perlahan-lahan. Ini cantik naik lah. Tu nak macam rumput tu kan? Kan nak cangkul tu kan? Yang rumput tu mak lain rumput kan? Aku makan lembu tu. Nak tajak tu. Tajak dia dalam ada kan? Ada dua. Ada yang segi tu kan? Ada buah tak nampak tu. Ada. Ini yang sangat. Dia pagi lah. Dia sama dengan dahan kecil tu. Makan tak? Makan. Pelasan dia ada buah kan? Gugur habis dah? Oh, banyak buah dia. Tak boleh mengasa je. Yang nama semuanya. Kalau bulan-bulan tu ada sia. Oh, ni perasan dia buah ni. Oh, ni buah banyak. Banyak buah ni. Bulat tu harapan makan. Bulat tu pak. Orang jadi sekali tu jadi terus bulatnya. Ada dia bulat tak ada tempis bulat. InsyaAllah lah. Ada lah buah ni. Apa masa buah tu? Mana? Buah mana? Perasan dia ni. Masa kan? Buah ni? Perasan dia ni. Yang tu hari yang lama tu. Yang pedak tu kawan anak Cina juga. Yalah kawan ni macam mana tu. Tak buat apa lah. Masa dah mati jatuh kan aku tolong. Itu yang aku nak cakap ada yang bawa kawan dah. Tak guna apa. Mari sama you tolonglah aku cari jatuh saya yang rumput. Ya. Ya kan Cina. Nama Cina ni bang. Tontok. Ini. Tahan ni. Atas. Mana? Tahan tu. Ni, depan tu. Ini. Atas sikit tu. Atas tu. Atas ya? Ni boleh? Boleh. So, petang-petang kita dah dia punya apa? Di ujung. Buang. Lagi turun bawah sikit. Nak ajar dia jadi dahan apa? Dahan buah. Itu cara dia. Mana boleh tanah enggak gila tau. Apa tu? Ini adalah orang upi ni cari berak nak body kan. Nak hak milik sendiri tu kan. Kau boleh bocor alasan dia dah 40 tahun 50 tahun merokok anak tu. Kau dia bayar ke? Duit dia. Tak bunyi dia. Alhamdulillah.
Tak tahu 5 juta. Cukup orang dah. Kali ke lah. Oh, tahu serik je. Oh, Kaya lah tu. Ha? Kaya lah. tua kali dah.